Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, berdasarkan soalan tugasan pentaksiran multiplication yang kami dapat, pada video ini kami akan membentangkan dan menerangkan tentang literasi membaca dan menulis dan membentangkan juga bahan bantu mengajar yang telah kami hasilkan serta kekurangan dan kelebihannya dalam video ini. Baiklah, mula-mula sekali kita akan masuk kepada literasi membaca. Apa itu literasi membaca? Literasi membaca merujuk kepada keupayaan individu untuk mengenal, memahami dan mentafsir serta mentafsirkan simbol atau lambang bahasa yang terdapat dalam teks. Kemahiran ini melibatkan proses mengenal huruf dan simbol bahasa, menukarkan lambang huruf pada bunyi yang betul dan menggabungkan bunyi untuk membentuk perkataan serta memahami makna perkataan dengan tepat dan ayat yang betul. Literasi membaca terbahagi kepada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, peringkat prabacaan. Peringkat prabacaan ialah peringkat awal sebelum murid benar-benar membaca perkataan. Peringkat ini, murid akan belajar mengenali bentuk huruf, gambar dan juga bunyi. Ciri-ciri peringkat bacaan ialah murid akan mengenal huruf, mengenal gambar dan membezakan bunyi antara huruf dengan huruf yang lain. Contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah guru akan tunjuk kad yang ada huruf A. Kemudian murid akan sebut mengikut bunyi yang telah ditetapkan oleh cikgu. Contohnya huruf A, sebutan dia A. Yang kedua ialah aktiviti nyanyian huruf. Contohnya guru boleh menunjukkan video ABC kepada murid-murid dan menyuruh murid untuk mengikut sekali. Peringkat yang kedua ialah peringkat bacaan mentalis. Pada tahap ini, murid akan membaca untuk memahami makna teks. Fokus di sini adalah untuk kefahaman, tafsiran dan pemikiran. Contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah Ali bermain bola di padang. Jadi, guru akan bertanya kepada murid, siapa yang bermain bola? Ataupun Ali bermain bola di mana? Murid perlu memahami teks untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh guru. Peringkat yang ketiga ialah peringkat bacaan mekanis. Peringkat ini ialah tahap murid mula membaca perkataan dan ayat dengan menyebut bunyi secara jelas. Fokus utama adalah sebutan, kelancaran membaca dan juga intonasi. Ciri-ciri peringkat ini ialah murid akan membaca dengan kuat. Seterusnya, murid akan menginci perkataan dan membaca ayat yang pendek sahaja. Contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah contoh teks Ali ada bola. Bola Ali merah. Mula-mula, guru akan membaca bersama-sama dengan murid. Kemudian, murid akan membaca secara individu. Kemudian, guru akan membetulkan sebutan murid-murid jika ada kesalahan. Seterusnya, kita akan masuk kepada proses. Proses yang pertama ialah proses mentafsir lambang kepada bunyi. Dalam proses membaca, murid perlu memahami hubungan antara huruf dan bunyi huruf. Setiap huruf mempunyai bunyi tertentu yang perlu dikenal pasti oleh murid-murid. Apabila huruf digabungkan, bunyi tersebut akan membentuk suku kata dan seterusnya menghasilkan perkataan. Contoh, huruf B dicampurkan dengan huruf A, sebutannya ialah ba. Dan huruf B ditambah dengan huruf O, ditambah dengan huruf L dan ditambah dengan huruf A, sebutannya akan membentuk perkataan bola. Melalui proses ini, murid dapat membaca perkataan dengan sebutan yang betul. Seterusnya, proses yang kedua, iaitu proses membina makna. Selepas murid berjaya membaca perkataan, mereka perlu memahami makna perkataan tersebut. Pemahaman makna ini akan membantu murid untuk mengetahui maksud perkataan yang mereka baca, memahami isi kandungan ayat ataupun cerita dan mengaitkan maklumat dengan pengalaman yang mereka ada. Contohnya, apabila murid membaca perkataan bola, mereka akan memahami bahawa bola ini adalah satu objek yang bulat yang digunakan untuk bermain. Jadi mereka bukan sahaja tahu untuk menyebut, tapi mereka juga akan faham apa yang mereka sebut itu. Baiklah, kemudian kita akan meneruskan kepada literasi menulis. Literasi menulis ialah keupayaan murid untuk menghasilkan tulisan yang jelas, teratur dan bermakna untuk menyampaikan idea atau maklumat. Jadi, penguasaan kemahiran menulis ini terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu pra-menulis, mekanis dan pelarihan.
Yang pertama iaitu peringkat pra-menulis. Peringkat pra-menulis ini bertujuan untuk melatih koordinasi tangan dan mata sebelum murid mula menulis huruf atau perkataan. Aktiviti pada tahap ini membantu menguatkan kemahiran motor halus murid. Jadi, contoh aktiviti bagi peringkat pra-menulis iaitu menekap garisan lurus dan melengkung. Kemudian menyambung titik-titik untuk membentuk garisan dan mewarna gambar untuk melatih kawalan tangan murid tersebut. Yang kedua pula iaitu peringkat mekanis. Peringkat mekanis ini ialah tahap di mana seseorang murid mula menulis huruf, perkataan dan ayat yang mudah. Murid ini biasanya menyalin tulisan sebagai latihan asas menulis. Sebagai contoh aktivitinya iaitu ada sebuah perkataan yang diberi oleh guru iaitu bola. Jadi, murid perlu menyalin perkataan tersebut beberapa kali. Sebagai contoh ayatnya, Ali ada bola. Jadi, murid perlu menyalin ayat tersebut dalam bentuk buku latihan. Hal ini untuk mengasah peringkat menulis kepada murid tersebut. Kemudian yang terakhir iaitu peringkat yang ketiga iaitu peringkat pelahiran. Peringkat pelahiran merupakan tahap di mana murid dapat menulis idea sendiri dengan menggunakan ayat yang mudah dan bermakna. Sebagai contoh aktiviti, guru akan menunjukkan sebuah gambar iaitu seorang budak bermain bola dan meminta murid untuk menulis satu ayat berdasarkan gambar tersebut. Jadi murid tersebut sebagai contoh, murid akan membagi jawapan Ali sedang bermain bola di padang. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada aktiviti literasi membaca. Ada pelbagai aktiviti yang boleh dilaksanakan. Aktiviti literasi membaca ini dijalankan bagi membantu murid menguasai kemahiran membaca secara berperingkat. Salah satu contoh aktiviti yang boleh dilakukan ialah aktiviti pra-bacaan. Aktiviti pra-bacaan ini dilakukan sebelum murid membaca sesuatu teks. Tujuannya ialah untuk menarik minat murid serta memberikan gambaran awal tentang cerita yang akan dibaca oleh mereka. Contohnya, guru menunjukkan gambar seorang budak memegang bola dan bertanya kepada mereka, apa yang kamu nampak dalam gambar ini? Sekaligus akan merangsang pemikiran murid-murid dan menarik minat mereka untuk lebih tahu tentang apa yang akan mereka baca untuk aktiviti tersebut. Aktiviti yang kedua, aktiviti pengamatan penglihatan. Aktiviti ini akan membantu murid mengenal dan membezakan bentuk huruf atau perkataan semasa mereka membaca teks yang diberikan tersebut. Contoh aktiviti ini, guru boleh menyediakan senarai huruf, contohnya A, B, C, B, A, B secara tidak tersusun. Kemudian, guru akan menyuruh murid untuk mencari satu huruf yang khusus dalam senarai tersebut. Contohnya, cari huruf B dalam senarai berikut. Jadi, murid akan membulatkan huruf B sahaja untuk mereka mengenal huruf dan mengetahui untuk membezakan huruf lain dengan huruf yang lain. Aktiviti yang ketiga, aktiviti pengamatan pendengaran. Aktiviti ini akan melatih murid untuk membezakan bunyi huruf atau perkataan. Jika sebelum ini membezakan huruf sahaja, kali ini murid akan membezakan bunyi huruf dan perkataan. Contoh aktiviti, guru akan menyebut bunyi B. Contohnya, B bunyinya B. C bunyinya C. Jadi, murid akan diminta menyebut perkataan yang bermula dengan bunyi tersebut seperti bola, buku ataupun cawan, cantik. Jadi murid akan dapat membezakan bunyi huruf ini dengan bunyi huruf yang lain supaya tidak keliru. Aktiviti yang keempat ialah aktiviti pergerakan tangan dan mata. Aktiviti ini akan membantu murid mengkoordinasikan pergerakan tangan dan mata mereka ketika membaca dan juga menulis. Contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah guru memberi perkataan yang tidak tersusun. Contohnya, bola, Ali ada. Jadi, ini adalah ayat yang tidak tersusun. Jadi, murid perlu menyusun perkataan tersebut menjadi ayat yang betul. Contohnya, Ali ada bola. Jadi, aktiviti ini akan membantu murid untuk mengkoordinasikan pergerakan tangan dan mata mereka untuk menyusun perkataan dengan betul supaya dapat mengelakkan salah. Baiklah, kita akan meneruskan kepada aktiviti bagi kemahiran menulis.
Yang pertama, aktiviti pra-menulis. Jadi, aktiviti pra-menulis ini membantu murid untuk menguasai pergerakan tangan sebelum menulis. Sebagai contoh, aktiviti iaitu menyambung titik-titik. Yang kedua, itu menekap garisan. Dan yang ketiga, mewarna gambar. Ini akan memudahkan murid tersebut menulis dengan lebih baik dan jelas. Yang kedua, aktiviti bagi literasi menulis iaitu aktiviti penulisan mekanis. Jadi, aktiviti ini melibatkan penulisan huruf, perkataan dan ayat yang mudah. Sebagai contoh aktiviti iaitu mengisi tempat yang kosong. Guru akan memberi sebuah soalan seperti ini. Akan ada tempat kosong, titik. Ali ada tempat kosong, titik. Jadi, murid perlu mengisi jawapan pada tempat kosong tersebut. Sebagai contoh, murid tersebut akan memberi jawapan, ini Ali, titik. Kemudian, Ali ada tempat kosong, dia akan diberikan jawapan apa-apa saja. Sebagai contoh, Ali ada bola. Boleh juga, Ali ada peg. Baiklah, seterusnya kami akan membentangkan bahan bantu mengajar yang telah kami hasilkan. Bahan bantu mengajar kami ini adalah dalam bentuk buku bacaan bergred. Apa itu buku bacaan bergred? Buku bacaan bergred ialah bahan bacaan yang disusun mengikut tahap kesukaran tertentu supaya sesuai dengan tahap kebolehan membaca murid. Contohnya, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kandungan buku ini biasanya bermula dengan perkataan dan ayat yang sangat mudah. Saya tunjukkan contoh. Ini muka suratnya. Kandungan buku ini akan mula dengan contoh ayat perkataan dan ayat yang sangat mudah, kemudian akan meningkat secara berperingkat kepada ayat lebih kompleks apabila tahap literasi murid semakin baik. Selain itu, buku bacaan bergred ini juga biasanya menggunakan ayat yang pendek, perkataan yang kerap diulang. Contohnya, kucing. Kucing, 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 kucing. Jadi ada perkataan yang berulang untuk membantu murid memahami makna teks tersebut. Penggunaan gambar juga, seperti gambar ini, gambar kucing, akan membantu murid-murid mengaitkan perkataan dengan situasi sebenar, sekaligus memudahkan proses pemahaman mereka tentang teks yang akan dibaca. Baiklah, tapi bagaimana cara pelaksanaannya seketika di dalam kelas? Baiklah, ada beberapa peringkat. Yang pertama, set induksi ataupun set pengenalan. Contohnya, untuk muka surat ini, guru akan menunjukkan gambar kucing kepada murid. Contohnya, dia akan tunjukkan gambar kucing. Kemudian, guru akan bertanya soalan-soalan kepada murid untuk menarik minat mereka. Contohnya, ini haiwan apa? Ataupun, murid akan menjawab, ini kucing cikgu. Jadi, guru pun boleh bertanya, siapa ada kucing di rumah? Siapa yang suka kucing? Jadi, soalan-soalan ini akan menarik minat murid-murid terhadap teks yang akan dibaca. Aktiviti ini juga bertujuan merangsang pemikiran murid-murid untuk mengaitkan kehidupan sebenar dengan tajuk pembelajaran mereka. Yang kedua ialah pengenalan perkataan. Contohnya, setiap muka surat, saya tunjukkan, ada perkataan-perkataan utama di atas. Contohnya, baju, beg dan kucing. Jadi, guru akan menunjukkan perkataan utama dahulu, iaitu contohnya kucing kepada murid-murid. Kemudian, guru akan membimbing murid-murid untuk menyebut huruf dalam perkataan tersebut. Contohnya kucing ada huruf K, U, C, I, N, G. Jadi murid-murid akan menyebut satu-satu huruf ini. Kemudian, murid akan mengeja perkataan kucing bersama guru. Contohnya, K, U, Q, C, I, N, G, cing, kucing. Jadi, murid akan menyebut perkataan tersebut secara beramai-ramai dan seterusnya secara individu. Ini bagi bantu murid mengenal dan memahami makna perkataan ataupun teks yang akan dibaca, serta membantu guru-guru untuk mengenal pasti murid yang perlu memerlukan bantuan yang lebih untuk meningkatkan kemahiran literasi membaca mereka. Peringkat yang ketiga ialah pengenalan perkataan yang berkaitan. Okey, contohnya tadi kita sudah ada perkataan utama iaitu kucing. Kemudian guru juga akan memperkenalkan beberapa perkataan lain seperti comel, jingga, lembut
panjang. Jadi, guru akan menerangkan maksud perkataan dengan merujuk kepada gambar kucing. Seterusnya, murid-murid akan menyebut perkataan tersebut bersama guru-guru. Peringkat yang seterusnya ialah peringkat keempat, iaitu aktiviti membaca ayat. Guru akan membaca semua ayat ini terlebih dahulu sebagai contoh. Contohnya, kucing. Ini kucing. Kucing ini comel. Bulu kucing ini warna jingga. Bulu kucing ini sangat lembut. Kucing ini ada ekor yang panjang. Jadi, guru-guru akan membaca ayat-ayat ini terlebih dahulu. Kemudian, murid akan membaca ayat tersebut secara bersama-sama. Beberapa murid akan diminta membaca ayat ini secara individu untuk mengenal siapa yang boleh dan siapa yang kurang boleh. Contoh ayat boleh lihat di sini. Kucing, ini kucing dan semua ayat ini. Jadi, akan membantu guru-guru untuk mengenal siapa yang memerlukan bantuan lebih. Peringkat yang kelima ialah aktiviti pemahaman, di mana guru akan menyoal murid berdasarkan ayat-ayat yang dibaca tersebut. Contoh soalan, haiwan apakah yang terdapat dalam cerita ini? Jadi haiwannya ialah kucing. Soalan kedua, apakah warna bulu kucing? Di sini sudah tertera bulu kucing. Warna bulu kucing ini warna jingga. Jadi murid-murid akan menjawab persoalan-persoalan tersebut untuk mengenal pasti tahap pemahaman mereka terhadap teks yang dibaca. Contohnya lagi, apakah ciri-ciri kucing tersebut? Bulu kucing ini sangat lembut ataupun kucing ini ada ekor yang panjang. Jadi dengan soalan-soalan rangsangan ini, guru dapat mengenal pasti siapa yang lebih memahami teks dan siapa yang kurang memahami teks yang dibaca untuk memberikan bantuan lebih kepada mereka bagi meningkatkan kemahiran literasi membaca mereka. Seterusnya, guru akan merumuskan pembelajaran pada hari tersebut. Contohnya, murid menyebut semula perkataan utama yang dipelajari, iaitu kucing. Perkataan di atas ini adalah perkataan utama. Kemudian, guru akan memberikan pujian kepada murid yang baca dengan baik untuk merangsang minat mereka. Dan guru juga akan memberikan pujian dan semangat kepada murid yang kurang boleh membaca supaya tidak membuatkan murid itu berasa sedih ataupun tidak semangat. Kemudian kita akan meneruskan sebab utama mengapa BBM ini dihasilkan. Yang pertama, ia sesuai untuk tahap murid yang awal. Bagi buku bacaan bergerak ini sesuai untuk digunakan untuk murid tahap awal seperti tahun 1. Hal ini kerana kandungan buku yang digunakan ialah perkataan yang sangat mudah, ayatnya yang sangat pendek sekaligus memudahkan murid membaca. Yang kedua, ia akan membantu murid membaca secara berperingkat. Buku ini disusun daripada perkataan yang mudah kepada ayat yang lebih lengkap. Sebagai contoh, seperti yang kita lihat, basikal. Ia dimula dengan ayat yang ringkas. Hingga yang terakhir, ayat yang sedikit panjang. Jadi, pendekatan ini membantu murid dapat meningkatkan lagi kemahiran membaca secara beransur-ansur tanpa merasa terlalu sukar. Yang ketiga, iaitu menggunakan elemen visual yang menarik. Seperti yang kita lihat, buku ini mengandung gambar yang berkaitan dengan teks seperti basikal, ada gambar yang basikal. Kemudian, kek, ada gambar kek. Dan apple, dan ada tulisan apple. Jadi, gambar ini membantu murid memahami makna perkataan dengan lebih mudah secara menarik minat murid untuk membaca. Jadi, yang keempat iaitu menggalakkan pengulangan perkataan. Pengulangan perkataan ini dalam ayat membantu murid mengingati perkataan yang lebih cepat. Kaedah ini juga dapat meningkatkan kelancaran membaca murid. Seperti yang kita tahu, seperti yang kita lihat pada teks ini iaitu pengulangan perkataan bagi basikal. Basikal, 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 dan seterusnya perkataan yang sama. Baiklah, kita akan meneruskan kepada kelebihan bagi buku bacaan berkred. Jadi yang pertama, ia menggunakan ayat yang mudah dan ringkas. Seperti yang kita dapat lihat, ayat yang digunakan dalam buku ini sangatlah pendek dan mudah difahami. Walaupun ayatnya sedikit panjang, dia tidak menggunakan perkataan imbuhan pada ayat tersebut. Hal ini memudahkan murid pada tahap awal untuk membaca tanpa merasa ia terlalu sukar. Yang kedua, iaitu membantu murid membaca secara berperingkat. Kandungan dalam buku ini bermula daripada perkataan yang mudah sebelum membentuk ayat yang lebih lengkap. Pendekatan ini membantu murid meningkatkan
kemahiran membaca secara beransur-ansur. Kemudian yang ketiga, menggunakan gambar yang menarik. Penggunaan gambar ini membantu murid untuk mengaitkan perkataan dengan objek yang sebenar. Hal ini dapat memudahkan murid memahami maksud perkataan yang dibaca tanpa hanya sebatas membaca saja, tanpa mereka tahu apakah benda yang mereka baca. Kemudian, walaupun ada kelebihan, ia juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, iaitu kandungan ayat yang masih terhad. Ayat yang digunakan dalam teks ini sangatlah ringkas. Oleh itu, bahan ini mungkin akan kurang mencabar untuk murid yang sudah mempunyai tahap membaca yang lebih baik. Yang kedua, iaitu memfokus kepada satu topik sahaja. Buku ini hanya memfokuskan kepada satu objek atau topik yang tertentu. Ini mungkin akan menghadkan pendedahan murid kepada pelbagai jenis kosakata. Kemudian yang terakhir, memerlukan bimbingan guru. Murid pada tahap awal ini mungkin masih memerlukan bantuan guru untuk memahami perkataan atau ayat tertentu. Mereka tidak semestinya bergantung hanya kepada buku sahaja. Jadi mereka perlu dibimbing oleh guru untuk membaca tulisan ini. Walaupun pada kosakata ini sudah di-highlightkan dengan warna hitam dengan warna merah. Baiklah, setelah penerangan kami berkenaan bahan bantu mengajar, sekarang kami akan menunjukkan simulasi pelaksanaan bahan bantu mengajar kami semasa di dalam bilik darjah. Hai Luis. Hai cikgu. Okey Luis, hari ni kita nak belajar membaca. Oh, ya ke cikgu? Baca apa? Baca apa? Okey, kita akan guna buku ni. Mari membaca. Luis untuk tahap 1 kan? Ya cikgu. Okey, kita pergi muka pertama. Wah. Cuba Luis tengok. Ini gambar apa Luis agak-agak? Cikgu, saya tahu. Itu gambar kucing cikgu. Kucing. Okey, pandai-pandai. Luis suka kucing? Suka cikgu. Saya dekat rumah ada bela kucing. Oh, Luis ada kucing dekat rumah? Ya, betul. Oh, okey. Jadi, cuba. Apa cikgu? Okey, mula-mula sekali. Kita eja dulu. Kucing. Okey, cuba Luis sebut huruf ni. Ini huruf apa? K. Yang ni? U. Yang ni? C. Yang ni? I. Yang ni? N. Yang ni? G. Okey, pandai. Sekarang kita eja perkataan kucing ni. Boleh? Boleh Okey, cikgu. ikut cikgu K-U-Ku. K-U-Ku. C-I-N-G cing. C-I-N-G cing. Kucing. Kucing. Okey, pandai. Kita tengok perkataan yang seterusnya. Ini. Luis ikut cikgu Okey cikgu. Okey. J-I-N-G jing. J-I-N-G jing. G-A-G-A. G-A-G-A. Jingga. Jingga. Jingga ni Luis tahu tak apa? Saya tahu cikgu warna oranye. Warna oranye. Okey, macam buah oranye. Okey, pandai. Lepas tu, ini. C-O-C-O. C-O-C-O. M-E-L mel. M-E-L mel. Comel. Comel. Okey, comel ni untuk apa? Comel untuk kucing. Kucing yang comel. Okey, perkataan seterusnya lembut. Eja dengan cikgu L-E-M lem. L-E-M lem. B-U-T but. B-U-T but. Lembut. Lembut. Okey, seterusnya panjang. Okey, Panjang. eja dengan cikgu. P-A-N pan. P-A-N pan. J-A-N-G cang. J-A-N-G jang. Panjang. Panjang. Okey, pandai Luis. Okey, sekarang kita akan baca semua ayat ni. Kita mula dengan yang senang dulu. Okey. Ini apa? Kucing. Kucing. Okey. Ini kucing. Ini kucing. Kucing ini comel. Kucing ini comel. Bulu kucing ini. Bulu kucing ini Warna jingga. warna jingga. Bulu kucing ini. Bulu kucing ini Sangat lembut. sangat lembut. Kucing ini. Kucing ini Ada ekor yang panjang. ekor yang panjang. Okey, cikgu dah ajar. Sekarang cuba Luis baca sendiri. Ikut jari cikgu
Cikgu, Ini. kucing. Okey. Ini kucing. Kucing ini comel. Bulu kucing ini warna jingga. Okey, pandai lagi. Bulu kucing ini sangat lembut. Okey. Kucing ini ada ekor yang panjang. Okey, Louis. Pandai awak baca. Selamat pagi, Ilyas. Selamat pagi, cikgu. Baiklah, hari ini kita akan belajar membaca. Membaca. Ilyas suka membaca tak? Suka. Baiklah, disebabkan Ilyas suka, sekarang kita akan baca perkataan ini. Ilyas tahu ini apa? Tahu. Apa? Ini saya selalu makan. Apa? Aiskrim. Pandai. Ilyas suka makan aiskrim. Suka. Saya selalu makan aiskrim. Okey, baiklah. Disebabkan Ilyas suka makan aiskrim, hari ini cikgu nak kamu eja. Cikgu sebut, awak ikut. Okey. A, I, I, S, S, K, K, R, R, I, I, M. M. Jadi, Aiskrim. okey. Baiklah. Kemudian kita eja perkataan ini pula. Okey. S is S is J U K. Juk. J U K juk. Sejuk. Sejuk. Kemudian P U P. P U P. D I D. D I D. N A na. N A na. Pudina. Pudina. S U Su. S U Su. K A K. K A K. Suka. Suka. P A Pa. P A Pa. N A S nas. N A S nas. Panas. Panas. Okey, baiklah. Sebelum tu, cikgu nak tanya. Ilyas suka makan aiskrim perisa apa? Coklat. Cikgu pun suka makan. Wow. Baiklah, kita akan baca perkataan ini pula. Okey. Cikgu sebut, Ilyas ikut ya. Okey. Baiklah, perkataan aiskrim. Aiskrim. Ini aiskrim. Ini aiskrim. Aiskrim ini sejuk. Aiskrim ini sejuk. Aiskrim ini Aiskrim ini perisa pudina. perisa pudina. Saya sangat suka makan aiskrim. aiskrim. Saya makan aiskrim waktu cuaca panas. Okey, sekarang cikgu nak Ilyas baca seorang-seorang. Cikgu tunjuk, Ilyas baca ya. Okey. Baiklah, ini. Aiskrim. Ini aiskrim. Okey. Aiskrim ini sejuk. Kemudian, Aiskrim ini perisa pudina. okey. Kemudian, Saya sangat suka makan aiskrim. baiklah, ini. Saya makan aiskrim waktu cuaca panas. Okey, pandai Ilyas. Okey.